Tanda kiamat yang pertama, kamu akan tengok Nabi kata harta benda jadi banyak. Nabi kata tidak berlakunya as-sa'ah akan kiamat hatta yafidhal mal, sehingga kamu lihat harta benda melimpah ruah, kemewahan, kenikmatan. Banding dengan orang dulu-dulu, nikmatnya kita. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sebelum ketika mana Nabi bersama-sama dengan kami, maka dunia keruh bagi kami sekalian. Payuh nak datang seorang perempuan dengan dua orang anak, dia kata, wahai ada dok ni apa benda ni, ada dok makanan, saya tak ada piti nak beli makanan, lapar perut saya dengan anak saya ni. Aisyah kata sekejap masuk dalam rumah. Maka Aisyah pun buat keluar 3 biji kurma. Wisi seorang, mak suti, anak suti, anak yang kedua suti, 3 orang yang mari. Dan Aisyah ambil betul lah, dalam rumah ada 3 uti. 3 uti. Patut suti dah. 2 uti simpan ke Rasulullah ke dia dah semua. Tu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lepas tu mak dia pun berikan anak dia seseorang kemba makan, puak makan. Mak dia pun nak letak dan nak suap dalam mulut bahagian mak. Maka anak dia kata, mak nak lagi. Anak dia tak cukup suti, nak lagi. Mak baru nak suap, pasal mak lapar juga. Maka mak tak jadi suap, mak pun bagi 2 sebelah seorang. Kepada 2 orang anaknya. Aisyah tengok, sedih Aisyah. Sekarang Nabi balik, Aisyah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tadi ada orang mari minta sedekah rumah kita 3 orang. Mak lepas tu bawa anak 2 orang, susah miskin dia. Saya pun beri semua 3 utik. Mak dia pun bagi suti seorang ke anak dia. Cuma mak dia nak suap, anak dia nak lagi, pasal tak cukup suti. Maka mak dia pun bahagikan semua suti tadi sebelah pergi kepada anak dia. Mak dah makan. Aisyah cerita ke Nabi. Nabi kata mana? Ya Aisyah, kalau kamu nak tahu, perbuatan perempuan inilah yang menyebabkan didapat syurga Allah dan terhalang daripada api neraka Allah. Perbuatan apa? Kasih sayang. Apa yang kita nak cerita? Zaman dulu makanan payah. Bila Nabi balik ke rumah Aisyah ada makanan kedak rumah. Aisyah kata, jak nak tengok. Tak ada ya Rasulullah, inni shaim, puasa hari ni. Puasa mana ni? Kata ulama-ulama, puasa sunnah. Puasa sunnah. Sebab kalau puasa Ramadan Nabi tak tanya makanan dia di rumah. Tak macam kita puasa Ramadan buat kau. Bahagian dia ingat. Nabi tak tanya makanan dia ada di rumah ke 8:30 pagi, tak tanya. Tapi ini hari yang bukan Ramadan. Aisyah kata, tak ada benda ya Rasulullah. Puasa puasa lah Nabi, puasa sunnah. Jadi ulama-ulama kata kalau ada puasa sunnah tak ada masalah. Kalau nak puasa, nak niat siang sekalipun. Adapun puasa wajib, mahal tempatnya adalah filail, pada waktu malam. Wajib berniat waktu malam. Adapun sunnah nak niat siang, tak ada masalah. Berasa ini nak puasa apa? Pukul 10 suku boleh. Dengan syarat tak buat lagi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sampai bila? Sebelum masuk waktu zuhur. Nampak? Betul lah pagi tadi dah minum, dah makan, dah minum, dah tubik makan roti canai dengan timah.
Duduk rumah. Yang hari ni hari benda. Hari ni hari Isnin bang. Apa? Tak senang nak hari ni apa? Kita puasa lah. Pukul berapa dah? 9 suku, pukul 10.45, pukul 11. Boleh. Tak ada masalah dah. Pasal apa? Puasa sunat. Nampak? Ada pun walaupun sebelum subuh tapi makan dah, tak ada puasa sunat dah lah. Pas subuh tadi Pak Butung kayu kamar. Pukul 10 suku nak puasa sunat. Puasa sunat ke balik otak mu. Tak ada, dah lah dah mau makan dah. Ada makan dah minum lagi. Ada kau dah makan dah minum nak puasa sunat. Bapa mana puasa sunat bang? Ya dah belum zuhur. Dah kan dah minum ke bang? Dah boleh dah. Dah apa pula? Dah jimat dah tadi. Dah boleh dah jadi apa juga. Pasal jimat dah di balik atau nak sekolah jimat ayah haji. Faham? Pukul 7.45. Dah akan dah minum lagi tapi buat dah perkara yang membatalkan puasa, maka dah jadi apa dah. Banyak tapi kata Aisyah bila saja Nabi wafat, dunia datang mencurah-curah kepada kami. Masa Nabi ada, dunia keruh bagi kami. Ayo, bila Nabi meninggal dunia, bila Nabi wafat saja datang keadaan mencurah-curah nikmat. Sehingga jadi kaya raya, hidup dalam keadaan mewah. Makin lama makin mewah, makin lama makin mewah, makin dekat nak kiamat makin mewah. Tengok orang agak makan kan, tengok orang agak makan. Mana ada pinggang cek macam ke pinggang luar rumah kita kan. Pinggang dia bubur nasi kecil sikit pada kolor surat, betul tak? Ada bertambah nasi ni. Dengan lauk yang dengan uta apa tak? Makan dah acang tu. Makan 3-4 mulut. Nikmat, kaya raya, kemodenan. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harta benda melimpah ruah. Nikmat yang begitu banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada kita nikmat kita dah bimbang. Memang banyak nikmat tu pergi. Yang kita bimbang kita tak dapat rahmat. Nikmat kita dapat. Bakal orang kafir dapat nikmat betul tak? Rahmat orang kafir tak dapat. Tiba-tiba kita pun tak dapat juga rahmat Allah, rugilah kita. Nikmat semua orang dapat. Makin maju dunia, makin hebat canggih teknologi. Ni tahun 2025. Tahun depan 2026 lagi canggih. 2028 lagi canggih. Zaman dulu 80-an berak luar rumah gali lubang. Kediang sikit 90-an tandah, tapi tandah luar rumah. Tandah luar rumah, mana ada tandah dalam rumah? Tandah dalam rumah ni baru lagi tahun 90-an tandah duduk luar. Kena turun daripada rumah, jalan duduk, buka pintu dung brek dia. Faham? Mana kena keluar daripada rumah dulu. Jambang tu learning, jambang duduk dalam rumah. Bahkan tiap-tiap bilik ada jambang. Nikmat dah. Tu nikmat. Dulu mana ada pakai pai air dah, telaga. Learning nak jumpa cari telaga, tak ada dah. Dulu telaga tu debung toki mati. Air bersih air telaga, betul tak? Mana ada klorin. Orang dulu bayangkanlah zaman Nabi, zaman sahabat-sahabat, telaga padang pasir berapa kerek tau? Bukan 2, 3, 4 kerek macam tempat kita. Tapi sebelum tidur ada wuduk. Ada wuduk. Sebelum tidur menghabiskan juzuk-juzuk.
baca Quran berjuzuk-juzuk sebelum tidur. Mana ada cerah derang macam rumah kita. Nah, pelita. Nah, kelek. Acung, mampus kan? Dulu. Nah, tapi dia punya ibadah tu first class. Nah, learning Allah Rabbi terang berderang sama cerah ke stadium bola. Tapi tuan rumah bila mana nak tidur, tak doa pun tak ada, kulhu pun tak ada, kuliah pun tak ada benda, 3 kul tak ada, Al-Mulk tak ada benda satu. Kira balik daripada kerja, balik daripada bakar kedarah, masuk dalam rumah jerbab dekung, duduk atas katil, tidurlah. Doa pun tak ada, menghadap kiblat ke menghadap ke Jepun tak ada. Tu dah Allahu Rabbi. Kena balik tidur dalam keadaan dengar lagu. Orang dulu tabarakalladzi. Nak tidur dah. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Baru tidur 30 ayat. Ni ada apa-apa kan? Sumbat kau telinga orang main. Nah, belum tidur kan? Pasal lagu dekung. Nah, tidur dalam lagu. Lagu mana? Nah, so jangan tidur dalam lagu deh. Jangan tidur dalam lagu. Walaupun kita minat lagu, jangan tidur dalam lagu. Takutlah sekali lagu yang bermain-main pada telinga kita. Kita tambah, kita nak akhir kalam la ilaha illallah. Akhir kalam ingat pada Allah. Jangan akhir kalam lagu. Last sekali apa kita dengar? Lagu. Allah tambahnya dah. Jadi jangan je nak tidur pasang lagu. Nak tidur dah, nak tidur dah pasang lagu. Ada pula nak tidur pasang lagu. Kan tu kan. Nah, nak dengar lagu, selagu 2 lagu okey ya. Maaf pada syarat. Tapi bangun tidur lagu, dalam kereta lagu, tengah kat kedai makan lagu. Nah, lagu semua. Tengah jogging lagu. Nah, lenih kan jogging kan lagu. Nah, dalam jambang lagu juga. Nah, habis lagu semua. Nak tidur dah ni, lagu juga. Allahu Rabbi. Nah, siapa nyanyi semua? Tak ada Quran zikir pasal apa? Pasal minat lagu, ia akan keluar kok mulut lagu juga. Orang tanya lain, jawab lain, nyanyi. Tunggu sekejap. Nah, tapi saya minat nyanyi. Nah, tak.